Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi dalam bab seterusnya, dalam bab nun mati dan tanwin yang kedua, iaitu hukum idgham. Idgham ni maknanya kalau izhar bermakna jelas bunyi nun. So idgham itu maknanya bunyi nun hilang masuk ke dalam huruf selepas. Huruf idgham ada 6. Ya, waw, mim, nun, ra, lam. Dia terbahagi kepada 2. Maknanya kita masukkan bunyi nun ke dalam huruf selepas dengan dengung, iaitu kita panggil sebagai idgham bi gunnah. Dan yang kedua, masuk bunyi nun ke dalam huruf selepasnya tanpa dengung, atau kita panggil sebagai idgham bila gunnah. Kalau idgham ma'al gunnah, kita ambil contoh nun mati yang hurufnya adalah 4, ya, waw, mim, nun. Kita ambil contoh nun mati itu tanwin, kita ambil contoh nun mati bertemu dengan huruf waw. Bunyinya miu waliyu. Miu, so bunyi nun itu hilang dan dia masuk ke dalam huruf waw dengan dengung 2 harakat. Jadi idgham bi gunnah bermakna kita memasukkan bunyi nun ke dalam huruf selepas dengan dengung, dan idgham bila gunnah kita masukkan bunyi nun ke dalam huruf selepasnya, iaitu ada 2 huruf. Huruf itu ialah huruf ra dengan lam. Kita ambil contoh dengan huruf ra, mir rabbika. Asalnya perkataan min rabbika, tetapi bila masuk ke dalam huruf ra dia jadi mir rabbika tanpa kita dengungkan, maka dia tidak jadi mir rabbika, jadi mir rabbika. Jadi yang pertama adalah kita telah pelajari bab izhar. Izhar makna jelas. Yang kedua adalah idgham. Idgham maknanya memasukkan bunyi nun ke dalam huruf selepas. Ini bermakna bunyi nun itu hilang. Dan hukum idgham ma'al gunnah atau bila gunnah, dia mesti berlaku dalam 2 perkataan. Dia tidak boleh berlaku dalam satu perkataan. Seandainya nun mati bertemu waw dan ya dalam satu perkataan, ia akan menjadi hukum izhar. Akan menjadi izhar, bukan izhar halki tapi izhar mutlak. Izhar mutlak, contohnya perkataan nun mati bertemu ya, contoh perkataan ad-dunya, kita tak jadi ad-dunya, nun tersebut tidak masuk ke dalam huruf ya. Jadi hukum idgham mesti berlaku dalam 2 perkataan, dan jika nun mati bertemu dengan saktah juga tidak masuk ke dalam huruf selepas. Contohnya waqilaman raq, walaupun nun mati bertemu ra, nun tersebut tidak masuk ke dalam huruf ra. Sekian, wassalam.